Melayu sebagai pemenang. Ada kena. Dan juga kita malu-alukan kehadiran rakan-rakan media kita. Nampak tadi beberapa influencer. Seri Kelantan. Tengok sini. Ya, Asia keluar ni. Belum lagi ya. Tengah nunggu lirik. Tengah nunggu lirik untuk acara boleh ke apa. Jadi kita... Ya, kita bagi scan lah. Ada orang tu letak keladi kan? Keladi. Okey ya. Yang ni makan dengan sup. Untuk pemanah cara dia dijalankan secara lain-lain tampil. Kita relax-relax dia pada hari ni ya. Tapi masa-rasanya bila sampai sini bawa tempoyok paling kuat sekali ya. Ini tempoyok dengan patin memang tak ada pisau. Macam air, macam air dengan tepi. Gitu ya. Kita ada beberapa kumpulan. Nama dia macam patin persona. Dia boleh mencatat satu. Tahu sedap. Bima Sakti. Kita ada pada Tanjung Madani, orang bertekak. Masuk mana ni kali ni? Patin belimbing hitam. Ikan patin masuk belimbing hitam. Dia jangan jumpa ni. Berai ni orang kata. Setelahnya Dahlia Melewa. Yang last di sini pun tak okey. Tak payah. Dalam merah ni ikan. Oh, saya nak. Oh, tak perasan lah. Perasan lah saya di sini tadi. Okey. Tak jumpa John ke? Dia tu mana mengayaknya? Tadi ada datang tadi. Okey, itu acara yang sedang berlangsung ini sebut akhir dah berlangsung ke? Dah mula dah ya? Dia masakan televisi orang Kampar. Saya kenal rumah. Kisah cinta. Sebenarnya dia lebih pada masam kan. Masam daripada sikit. Dia memang tak ada gula langsung. Kita tak masukkan gula kat dalam dia. Memang sebab kita tak nak ada rasa manis. Memang macam tu lah. Ya. Dia memang makanan ni berdasarkan dia punya rasa pedas masam. Yang itu. Pedas, masin, masam. Ya. Dia memang lepas tu kan gitu. Ya. Boleh dah minum air. Dah tak ada air batu tak apa banyak. So sugar ini. Minum air dulu.
cherry Barbados yang good for antioxidant. Cherry darah dan juga cherry Barbados. Dah masuk dah. Dah. Ya, cherry Barbados. Then yalah. Jadi awak tahu lah kalau saya cherry Barbados dah pernah makan tak? Sedap kan? Dia for anti-aging bagus juga. Mana-mana masak. Dia proses Jerman je lah. Kita boleh potong rasa tak dia tak ada tengah ambil. Masak tu nak campur kan? Campur. Sampai jeruk makan. Makan kau kan sampai. Itu ya jadinya. Apa pun nak tak makan lagi. Ya makan. Daripada hari siapa nak nerai-nerai main bola kelapa pun boleh, siapa yang nak main sepak takraw pun boleh. Dan juga sama-sama kita boleh tengok-tengok lah benda-benda masakan yang ada pihak urus dia ya, bolehlah panas-panaskan juga benda yang nak sejuk dulu, malu-malu lah kita ni kejap tadi panas. Ke dataran kedua. Okey, bagaimana rasa? Banyak-banyak. Enak dah, terbaik. Okey, dah. Kita tengok tadi. Baik kita tengok tadi. Yang nganu. Sambil-sambil kita menantikan kehadiran. Okey, doa. Okey juga. Kesempatan ke bawah dulu paduka melihat kumah kota Pahang. Ini kehormat. Ampun tuanku beribu ampun pun. Ampun tuanku bagi meneruskan acara sukaraya seterusnya. Dan juga bersedia selepas ini adalah bersedia di lorong masing-masing untuk final bowling kelapa kita. Terima kasih. Untuk semua maklum tuanku, acara ini telah dimulakan pada petang tadi. Dilakukan secara 3 peringkat, pusingan kelayakan, separuh akhir dan juga perlawanan akhir. Keseluruhannya lebih kurang 12 pasukan yang juga menyertai bersama untuk acara bowling kelapa kita ini. Dan juga untuk gasing yang sedang berlangsung di gelanggang gasing di Rang Terbelah juga sedang berlangsung tinggi ini. Ampun bantu. Tuanku, untuk pemain gasing tradisi Pahang dimainkan oleh 8 orang dalam satu gelanggang, 4 pemain dari sudut pemusing dan 4 pemain daripada sudut pemangkah. Hanya pemangkah sahaja yang boleh memperoleh mata. Mata yang dikira tamat permainan adalah 10 sahaja. Untuk mendapatkan mata, pemangkah mestilah membuat pengkahan yang akan melakukan kesilapan supaya membolehkan pemusing tukar pangkah, yakni naik untuk memangkah. Kesalahan memangkah, gasing yang dipangkah terkena gasing yang belum dipangkah debus terwujud kena tanah dan juga menginjak garisan. Untuk cuba nerai acu hak mana hak boleh dulu. Kita ngajak main dah haji. Boleh ya? Apa tuanku? 3 buah kampur yang pun dah bersedia. Untuk semua maklum tuanku, sepak bulu tangkis bola sebanyak mungkin tanpa jatuh
Dia boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan dengan menentukan pemenang berdasarkan jumlah timbangan yang paling terbanyak. Boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan 5 ke 6 orang. Dalam pertandingan, individu atau kumpulan yang dapat menimbang bulu ayam paling banyak dikira sebagai pemenang. Cara undian dijalankan secara lari tampluar bagi menentukan siapa yang jalan dulu dan boleh menimbang menggunakan apa saja anggota badan seperti kaki, kepala, tumit, kecuali tangan kita boleh. Tiga kampung yang masuk pertandingan ialah Kampung Bintang, Kampung Bukit Resak dan juga Kampung Payu Kecil. Dimaklumkan permainan ini Main lah kau. Kampung yang sudi bersama dengan acara kita di atas channel hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terus membantu juga anda. Bunga telang tu ada hiasan je. Ni buah cherry Barbados. Tak pernah dengar kan? Spesies cermai. Spesies cermai. Dia cherry Barbados. Masam. Tak. Masam. Ini cherry Barbados. Have you heard? Chili? Oh, no, cherry Barbados. Spesies cermai. Cermai siam. Tak, boleh rasa masam manis. Boleh rasa. This one, yang merah. No, yang merah. Tak pedas? Tak pedas, pedas. Manis masam. Sedap kan? Masak asam. Masak asam kuih. Masakan jadinya orang Sampang. Punya favourite. Baik dah tu. Asalnya dua ngai mana? Yang Melayu. Jambatan-jambatan sini. Oh sini. Dua ikan ni. Yang orang yang main-main.
Dia ada musim ke tak? Ada masa bayar ke tak? Umpan dia bagus. Dia biasa. Umpan bagus tak? Dah masak belum ni? Untuk kamu beri bantuan sampai pada ini diampun. Berikutnya adalah penggunaan hadiah kali dah masuk sembilan. Yang hormat pegawai daerah ada mendapat sembah mempersilakan ke bawah dulu pada pribadi Peserta HAM dan ke bawah dulu pada pribadi Ketua Anggota HAM bersama-sama ke bawah dulu pada Kemulia Ketua Anggota HAM bagi menyempurnakan dan hadiah kepada Ketua Anggota. Siap. Saya nak mengikut arahan tuan. Nak rantau macam mana? Tempat ketiga dijumpa menara Ada cik. Mas Amira Kita orang kalau nak Mas ada awak Amira saya nak masak dengan lauk. masakan kari pati. Oh, blender tak ada? Ada semua ada. Mana chef saya? Ada. Ada makan. Macam mana? Najuhan, kata langsung, asap khas warisan bonda. Ni nak blend kasar. Tak nak halus, tak nak air. Kasar. Kalau ambil kau balik pakai. Masak. Ni kan. Dia awak timbang. Mana dia tak nak air? Hari sekian ke bawah dulu pada Kebaginda Sultan Pahang dan ke bawah dulu pada Kemulia Ketua Anggota Pahang perangkat meninggalkan majlis. Kalau disuruh masak je ke pantai je lah. Masuk pantai-pantai tu tak benda pantai je ni. Masak spontan tuan tu. Masuk spontan. Ini nak tuan tu nak campak je ke ataupun campak ni. Jadi dia cuci kereta dan masak. Akhirnya tuan tu. Tadi cuci kereta dia masak. Zila. Garam cukup. Garam ada kan? Belum. Ada ni atau pedas? Ada dalam kasar. Ini dia salai je.
Okey, pertandingan hari ini saya menang. Bang boleh sedap lah. Okey, tak ada gambar warna hilang pasal saya kena balik tu aku dah bising tadi. Okey. Cakap dulu boleh? Alhamdulillah sedap. Untuk Ni, masak. Siapa yang masak? Untuk ampuan. Oi, memang air tangan sedap. Sedap. Masak? Masak macam mana? Tumis, tumis patin, salai, tengok ampuan faham. Cara masaknya? Jangan tak boleh lah tunjuk cara Oh, masak. nak rasa sedap pun. Okey, terima kasih. Nasi kapek ni.